Aku bukan buat konten ni sebab nak jadi famous. Aku buat sebab terlalu ramai orang kerja kuat tapi tak ada action. Nama aku Coach CK. Aku memang suka duit tapi aku lagi suka sistem. So, sepanjang pengalaman aku dalam dunia bisnes dan coaching ni, aku jumpa satu pattern yang sama. Gaji kecil tak cukup. Gaji besar pun tetap rasa tak cukup. So bila aku tengok betul-betul kan, rupanya bukan masalah pendapatan. Masalah sebenarnya adalah sebab tak ada sistem simpanan yang konsisten. So kita simpan kalau ada lebih je, sedangkan lebih tu jarang berlaku. So sebab tu aku nekat educate tentang mah. Sebab bukan sebab nak suruh orang beli banyak-banyak, tapi sebab aku percaya aset fizikal macam mah ni, dia boleh jadi salah satu cara paling disiplin untuk lindung nilai duit dalam jangka masa panjang. Kira long term lah kan. So kalau hang nak kaya cepat, mungkin cara aku tak sesuai untuk hang. Tapi kalau hang nak hidup lebih stabil, tak panik bila ekonomi drop, dan nak bina simpanan orang kata dengan tenang, so follow aku dulu. So kalau hang serius nak start bina sistem simpanan mah, DM aku terus perkataan sistem. Aku tengok situasi hang sesuai ke tak. Okay? Assalamualaikum.